saya terlibat dengan penyu dan juga ikan. Betul. Penyu. Oh, yang kecil-kecil ni yang besar-besar. Penyu besar. Oh, penyu besar. Dan penyu ni penyu yang comel. Yang liar. Yang di laut lepas. Yang terperangkap dalam net. Pukat nelayan by accident. Jadi nelayan ambil untuk jaga sebab ada kecederaan. Dan nanti bila dah sihat akan dilepaskan semula. Sebelum dilepaskan semula tu, saya gunalah untuk saya punya kajian. Nak tengok apakah sound ataupun isyarat elektronik, signal tadi elektronik signal yang dapat menghalau penyu tu daripada tersangkut kepada nelayan. Jadi applications of elektronik dalam fisheries ataupun agriculture lah, specifically perikanan lah. Jadi memang